iPhone yang baru senang cerita new set lah kan. Harga dia dalam RM5,000 macam tu. Tapi yang ni nampak sama, harga cuma separuh je tau. Berbaloi ke beli second hand ni? Jom tengok sebab kenapa ramai orang pilih iPhone second hand sekarang. Ramai lagi yang tak tahu sebenarnya kalau korang nak pakai iPhone ni, korang boleh jimat teruk tau. Tak koyak pun poket tu. Korang boleh bezakan sendiri harga iPhone di official store dan kedai kami. Boleh jimat banyak sangat lah. Walaupun iPhone second hand je, performance phone ni still padu. Even korang tak ambil iPhone yang latest sekalipun, still boleh update latest iOS 5 ke hingga 6 tahun ke depan. Contohnya korang ambil iPhone 13 Pro Max ni. Walaupun iPhone 13 Pro Max ni edition lama, tapi korang still boleh support iOS latest tau. Even sekarang pun iOS 18.4 pun still lagi boleh update. Kalau beli dengan kami, korang boleh dapat 10 free gift tau. Antaranya AirPods, smartwatch. Memang jimat sangat lah duit korang tu. Siapa je nak bagi korang 10 free gift macam ni? Mestilah kita orang yang bagi. Paling ramai cari sekali Pro Edition je. Asal restock je habis. Kita dah restock dah Pro Edition ni. Baik korang gerak cepat sebelum terlambat.